Pernahkah anda terfikir tentang kisah legenda yang tersembunyi di sebalik Pulau Langkawi? Salah satunya ialah tentang makhluk mitos Garuda. Dalam mitologi Melayu dan Hindu, Garuda ialah makhluk separuh burung, separuh manusia, dengan sayap besar dan kekuatan luar biasa. Pada masa dahulu, Langkawi dikatakan menjadi gelanggang pertempuran antara Garuda dan seekor makhluk hebat bernama Jentayu. Kisah bermula apabila Garuda mahu membalas dendam terhadap Raja Jentayu kerana memalukan keluarganya. Pertempuran epik berlangsung selama berhari-hari di langit dan lautan sekitar Langkawi, menyebabkan kerosakan besar. Akibat pertempuran dahsyat itu, tanah pecah dan pulau-pulau kecil terbentuk, membentuk Langkawi seperti yang kita kenal hari ini. Ada yang percaya nama Langkawi berasal dari perkataan Leng bermaksud helang, merujuk kepada Garuda, dan Kawi bermaksud batu coklat tua. Garuda kekal sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kebebasan dalam budaya Asia Tenggara hingga hari ini. Walaupun legenda ini tidak disahkan dalam sejarah moden, ia menjadi sebahagian penting daripada kisah rakyat Langkawi. Pada hari ini, pengunjung Langkawi boleh melihat patung-patung helang gergasi dan simbol Garuda sebagai penghormatan kepada mitos lama ini. Walaupun zaman berubah, kisah Garuda dan Langkawi terus hidup dalam hati rakyat Malaysia dan pengunjung dari seluruh dunia. Mitos Garuda bukan sekadar cerita, ia adalah warisan, identiti, dan misteri yang menjadikan Langkawi begitu istimewa.